Assalamualaikum, bertemu lagi kita di dapur Cik Din. Okey, hari ni Cik Din ada satu resipi yang sangat simple juga. Okey, resipi kampung yang selalu orang buat. Okey, hari ni Cik Din nak ajar cara bagaimana Cik Din buat resipi ikan masak lemak cili api. Ni cara versi Kelantan. Ni versi kita bila kita nak masak tu kita letak bawang. Kalau versi Kelantan memang letak bawang ya. Okey, kalau nak tahu bagaimana cara Cik Din buat dan apa bahan-bahan yang Cik Din gunakan, okay, jom kita tonton video ni sampai habis. Dan kepada yang baru singgah, jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Cik Din. Okey, inilah antara bahan-bahan dia. Okey, pertama sekali kena ada ikan lah. Ni Cik Din guna ikan lolong. Tempat Cik Din dekat Kelantan ni panggil ikan lolong ya. Bukan dalam 1 kilo ikan lolong. Ataupun dekat luar orang panggil ikan uji rasyid, betul ke? Okey, dan kita ada santan pekat ya. Santan pekat ni Cik Din beli dalam RM3. Dan bahan-bahan lain, Cik Din ada bawang merah dalam 5 biji bawang merah, 3 ulas bawang putih, cili padi ikut kepedasan lah, lengkuas, halia dan serai. Ada juga asam keping ya. Ni santan ni Cik Din letak dalam peti ais, nampak macam keras sikit ya, tapi tak apa. Santan letak dalam peti ais tak apa, boleh buat gulai ya. Pertama sekali kita nak kisar dulu bahan-bahan kita ni, masukkan bawang merah, bawang putih, kita punya cili padi. Cili padi tu ikut kepedasan lah. Kalau yang suka pedas tu boleh letak lebih. Letak juga kunyit hidup dalam setengah inci kunyit hidup dan setengah inci lengkuas. Lepas tu kita masukkan air dan kita akan kisar sampai betul-betul halus ya. Okey, bahan yang telah kita kisar tadi tu kita boleh masukkan ke dalam kuali atau periuk ya. Okey, kita nak panaskan dulu. Kita nak masak dulu bahan-bahan kita ni sampai dia betul-betul mendidih ya. Ni cara Cik Din kalau nak buat kita punya gulai ataupun sayur yang perlukan bahan kisar, Cik Din masak dulu. Okey, ni kita ada ikan tadi 1 kilo tu Cik Din bahagikan 2. Setengah kilo Cik Din nak buat gulai. Cik Din nak masak gulai dan setengah kilo lagi, dalam 4-5 ekor lagi Cik Din nak goreng. Cik Din nak letak garam kunyit. Okey, ikan ni kita dah siap-siap basuh. Cik Din nak garam kunyitkan dulu. Kita nak makan nanti bila kita makan dengan gulai ataupun kita buat gulai tadi tu, baru nak berselera sikit kalau kita makan ada pula ikan goreng macam ni. Okey, ni bahan yang telah kita tumis tadi ataupun kita masak tadi dah betul-betul kering kita punya air tu. Bila kita tambahkan air. Air ni jangan banyak sangat ya. Buat gulai ni kalau dia terlampau cair tak sedap. Okey. Lepas tu kita boleh masukkan santan pekat ya, Cik Din guna santan fresh dari kedai santan. Cik Din beli dalam RM3 sahaja. Okey, kita masukkan santan dan kita terus kacau. Jangan biarkan sampai dia mendidih baru kita nak kacau. Nanti kita punya kuah tu berkeladak ataupun berketul-ketul lah. Okey, kita kacau-kacau perlahan-lahan. Okay, lepas tu bolehlah kita masukkan asam keping. Kita masukkan 2 ataupun 3 keping asam keping. Siapa yang suka lebih yang suka masam tu lebih sikit dalam gulai kita ni, boleh letak lebih sikit asam keping, tapi 2 ataupun 3 keping dah memadai lah. Lepas tu bila dah mendidih, kita masukkan kita punya irisan timun. Cik Din nak hiaskan dengan irisan timun ya. Kalau tak ada timun boleh je letak cili padi ataupun lada solok, boleh je letak. Okey, lepas tu boleh kita masukkan ikan. Okey, masukkan ikan tu orang kata akhir sekali lah. Bahagian akhir sekali kita masukkan ikan, sebab ikan ni dia mudah masak ya. Tak perlu nak masuk awal-awal, nanti isinya hancur. Okey, lepas tu kita perasakan dengan sedikit garam. Okay, bila ikan kita dah masak tu, kita perasakan dengan sedikit garam dan kita kacau-kacau sekejap lah. Bagi garam kita tu betul-betul larut ya. Okey, siapa yang nak tambah sedikit penambah rasa, macam nak tambah ajinomoto, boleh je letak sikit ya. Okey, ikutlah cita rasa masing-masing. Siapa yang suka rasa macam tu boleh je letak. Okey, kita kacau-kacau sekejap, nampak kita punya ikan pun dah masak ya. Biji mata dia dah bersembur dekat keluar tu tandanya ikan kita dah masak. Okey, boleh kita matikan api dan kita hidangkan. Nampak tak? Ikan yang kita masak tadi tu, ikan masak lemak cili api versi Kelantan ni memang rasa dia sangat sedap ya. Okey, Cik Din lupa nak tunjuk bahagian Cik Din masukkan serai tadi tu. Okey, tapi tak apa. Okey, nampak ada serai dalam video ni. Okey, dan hasilnya jadilah ikan masak lemak cili api yang sangat sedap. Bau dia memang sungguh-sungguh memikat. Okeylah.
untuk kita makan tengah hari, buat makan tengah hari ataupun makan malam, sangat sesuai lah buat menu ni. Okey, menu kampung, rasa asli daripada mak-mak kita dulu. Memang suka sangat buat menu yang ringkas-ringkas macam ni. Untuk menambat hati ayah-ayah kita dulu lah. Okey, dan ni Cik Din ada ikan yang telah Cik Din siap letak garam kunyit tadi. Cik Din nak goreng dulu. Cik Din kalau makan nasi ni tak ada ikan goreng macam ni memang tak sedap lah. Rasa kurang berselera. Kalau ada ikan goreng rasa ada yang tu rasa manis-manis tu memang cukup lah kalau kita nak menambah selera kita bila kita makan nasi. Ikan goreng dah pun siap, kita nak hidangkan. Dan satu hidangan lengkap yang Cik Din ada hari ni, Cik Din ada tadi ikan masak lemak cili api yang kita buat tadi. Lepas tu Cik Din ada pucuk paku. Ni Cik Din goreng belacan. Okey, ada ikan goreng, sambal dan budu tu pasti kena ada lah kalau Cik Din makan nasi ni. Dan ada pencuci mulut, beledar. Kalau Kelantan ni dia panggil beledar ataupun agar-agar. Okeylah, kepada yang dah menonton, Cik Din harap jangan lupa cuba buat resipi ringkas cara Cik Din ajar ni. Memang sesuai lah untuk kita buat makan tengah hari ni. Sehingga kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Jumpa lagi.